Hai semua, hari ini Impiana nak feature sebuah kediaman jenis teres 2 tingkat yang mempunyai laman yang sangat cantik berkonsep contemporary courtyard. Jom kita tengok. Assalamualaikum. Wow, cantiknya pohon-pohon menghijau. Boleh cerita sikit kan pasal laman rumah Kak Di ni? Oh, Kak Di ni memang minat dengan pokok-pokok ni. That's why lah Kak Di request dengan ID juga untuk letak pokok-pokok yang Kak Di suka ni. So masa dekor dalam, dekor luar juga ada nak juga landscape, betul? Kak Di memang suka. Boleh ceritakan sikit lah. Sebenarnya konsep apa ni Kak Di punya garden ni? Contemporary courtyard. Contemporary. Keluasan pula tu berapa? Keluasan untuk taman Kak Di ni 143 square feet. Pokok keladi ni kan? Tapi berjaya diselamatkan? Berjaya diselamatkan bila kita letak baja dengan betul, siram dengan betul, jaga air dia. Alhamdulillah. Tengok cantik kan daun dia, besar daun dia. Seronoklah duduk-duduk berbual kita petang kan? So dia boleh menampung berat banyak jugalah ni. Landscape yang nampak lebih tenang. Lepas tu tak adalah serabut dengan pokok terlalu banyak lah. Lepas tu mesti kena ada fish pond, kolam ikan. Fish pond. Tu yang kita nampak dengar bunyi-bunyi air tu dari sini. Sekejap lagi kita tengok. Dia bagi elemen tenang bila kita dengar bunyi air tu kan. Macam yang ni pun memang Kak Di request lah, pokok pakis ni sebab dia cantik kan. Macam dia banyak kat hutan kan. So bila kita tengok ni pun kita dah rasa macam kita berada dekat hutan ke tak, macam tenang lah tengok dia. Yang ni gingerbread. Gingerbread, lepas tu yang ni heliconia. Heliconia. Yang ini rose Jepun. Mesti ramai yang suka. Itulah comel. Color dia banyak, macam-macam color ada. Ini memang Kak Di ambil yang dia berwarna-warni. So bila kita duduk makan kan, kita tengok bunga-bunga pokok-pokok ni, kita best je. Sweet je tengok color-color tu kan. Ni ada ikan koi. Ikan koi. Itulah ada beberapa ekor ikan. Dah setahun lebih lah Kak Di jaga ikan ni. Sebila sebenarnya Kak Di selalu spend time dekat laman ni? Waktu bila? Biasa sebelum pergi kerja pagi tu. Awal pagi lah. Awal pagi tu kita lepas breakfast, kita breakfast kat luar je kan. Kita belik-belik lah pokok ni. Lepas tu dengan balik kerja. Ada pokok tanam-tanam edible garden juga. Sebab Kak Di kan suka masak. Jadi Kak Di mesti kena ada pokok kari ni, pokok cili. Walaupun dia tak banyak tapi dia sentiasa berbuah tau. Dah jimat dah kalau kita dah nak cepat kan nak masak tu. Yang ini ketumbar Jawa. Yang ini pokok limau. Okey, untuk roof ni Kak Di pilih glass roof sebab Kak Di nak natural lighting. So bila duduk tu feel dekat bawah cahaya matahari lah. Adalah. Dan kalau macam kita panas ke ataupun hujan, Kak Di ada smart curtain ni. Dia nak tengok tak?